Tahun 1945, Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan daripada penjajahan Belanda dan seorang tokoh bangkit memimpin bangsa. Dialah Sukarno, arkitek kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan karisma luar biasa, beliau menyatukan rakyat dari pelbagai pulau dan latar belakang. Beliau menentang penjajahan dalam semua bentuk, baik barat maupun timur. Sukarno juga menjadi suara utama gerakan negara berkecuali dalam era Perang Dingin. Namun, di sebalik retorik hebat dan semangat revolusi, mula timbul bayang-bayang otoritarianisme. Beliau menggabungkan kuasa legislatif, eksekutif, dan kehakiman di bawah konsep demokrasi terpimpin. Ketika ekonomi merosot dan inflasi melonjak, rakyat mula rasa tertekan. Sukarno semakin rapat dengan Parti Komunis Indonesia, PKI, menimbulkan kegusaran dalam tentera. Ketegangan meletus pada 1965 apabila cubaan rampasan kuasa yang gagal mengorbankan ramai pegawai tinggi tentera. Tentera di bawah pimpinan Jeneral Suharto bertindak balas dan mengambil alih keadaan dengan pantas. Dalam masa beberapa bulan, ribuan ahli dan penyokong PKI dibunuh dalam keganasan politik berdarah. Pada tahun 1967, Sukarno dilucutkan kuasa secara rasmi dan digantikan oleh Suharto. Sukarno meninggal dunia pada tahun 1970 dalam pengasingan, jauh dari kuasa yang pernah dimilikinya. Namun, namanya kekal terpahat dalam sejarah sebagai bapa kemerdekaan Indonesia.